kepala. Marah pula tinggi cita-cita, tak kira hasilnya, mahu tahu dunia. Dan ku punya cita bak menara, dan ku capai perjuangannya. Manusia ada penggoda, ada digoda, ada diluka. Aku kejar impianku. Yeah, yeah, yeah. Cuci jangan tak cuci. Asyik nak dengar orang tu. Asyik nak dengar. Saya sekarang aku nak juga orang dengar orang aku. Kau ni membebel lah, Bul. Dulu kan, waktu diberi peluang, kau tak nak ambil. Kau ingat tak? Nampak? Kau ingat tak? Konon kau bagi alasan apa? Nak kerja sendirilah, nak berdikari lah, cari pengalaman konon. Ni rasakanlah nikmat dia. Dah. Ada dua-dua kena. Ni bagi aku tengok tu. Apa yang pesan sangat. Ini macam biasalah. Kenalan ni. Cuba kau beritahu aku, muka aku ni macam ada muka tandas. Cantik sikit. Kan? Dulu pun kawan dah kencing aku, bully aku, pakai undi kertas. Tak nak aku. Sekarang ni dah tak ada undi kertas. Sekarang ni apa yang dah termatuk dalam kertas ni kita kena ikut. You? Betul? You? Syukri, kita dah boleh gerak sekarang sebab kalau kita pergi cepat, kita boleh balik cepat. Lepas tu kita boleh bagi minyak wangi percuru. Nanti. Mana si Sutun ni? Tadi ada ni tak ada. Aku tahulah. Kau tahu sebab apa bijaknya dia ni. Hari ni dia kena cuci saluran kumbahan tu. Kau tengok? Nampak? Dia tiba hilang tu. Habis siapa nak nyuci? Tak aku tak nak. Kita undi. Undi apa? Undi kertas? Tak ada, kali tamplong. Undi kertas kalau nak pun. Tamplong. Undi kertas. Kita cerita pasal si Sutun tu kejap lagi boleh tak? Sekarang kita boleh gerak sekarang. Jom. Takkan kita nak pergi dia tak ada. Aku tak tahu, tapi cepat pergi cepat balik lah. Kejap lagi lah. Macam mana? Habis siapa nak nyuci ni? Aku tak nak. Ini artis punya studio apa? Ini memang studio artis lah ni. Studio rakaman ke apa ni? Kau tengok poster dia. Kau pula exist. Oh, ibu. Kau siram bayu pergi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cik. Terima kasih. Siapa tu? Peminat baru. Ini yang datang cuci-cuci tu kan? Ya. Dekat belakang dulu. Sana terus ke belakang ah. Baik-baik berjalan kapet nanti. Angkat tu tinggi sikit. Terus ke belakang. Belakang rendah tu. Depan kamu boleh lah. Yang kau cuci-cuci kat sini buat apa? Kata cuci sini bukan? Dalam ni tak payah cuci. Kau nampak tak ni? Papan tanda sebesar-besar muka kau ni. Ini apa ni? Yang ini kau tak payahlah baca yang atas ni. Patutlah kau tak faham, kau tengok yang tengah tu, baca yang atas ni. Dilarang masuk. Kalau kau masuk, kau tak keluar-keluar. Kau nak masuk? Intai sikit boleh kan tak boleh? Intai pun tak payah, dalam ni tak payah cuci. Kau cuci belakang sana tu. Sikit. Sikit pun tak boleh. Sana. Belakang. Abang penyanyi ya? Bukan penyanyi, pelalak. Kau dengar suara aku? Kak, minta maaf ya Kak, tapi orang sembarang-sembarang tak boleh masuk dalam pejabat ni. Terutama sekali kalau jual-jual. Siapa kata saya nak jual? Saya nak bagi je. Nak bagi ni? Tadi kata nak bagi. Memanglah nak bagi, tapi awak kena bagi tahu saya sesuatu. Gitu. Syukri mana? Syukri? Ya tak ya. Tadi masa semua masuk, dia tak ada pula. Ni, akak dari mana sebenarnya ni? Dari mana tu awak tak perlu tahu. Yang perlu awak tahu, ada cinta datang dalam hati saya. Cinta? Dengan budak tu? Syukri saya mana? Syukri. Sebenarnya
Sebenarnya saya tak boleh bagi tahu mana pekerja-pekerja saya berada. Dan saya tahu kenapa akak bawa muffin-muffin yang wangi, yang bau sedap tu kat saya. Kalau saya bagi tahu, saya boleh dapat ke muffin tu? Bekalan hari-hari untuk sepanjang hayat. Nak sana aku buka lah. Tak ada orang. Boleh buka. Apa? Coba. Sini aku. Inilah dia. Ini bawa orang pakai ni. Busuk lagi. Budita. Minta maaf, bang. Ya Allah, macam mana dia berada di sini? Banyak kena lagi. Bang, saya minta maaf. Saya tak tahu macam mana saya boleh masuk sini. Kejap. Tenang. Relax. Tenang. Kau buat balik apa yang kau buat tadi? Apa, bang? Kau buat balik apa yang kau buat tadi? Saya tak dengar. Kau buat balik apa yang kau buat tadi? Bawa balik. Oh, itu je. Bukan yang itu. Yang mana? Yang tinggi itu, yang kau jaga-jaga itu. Yang tu. Buat lagi. Pakai balik. Pakai balik. Yang kau pergi kira kenapa? Seram. Tenang. Aku nak kualiti yang macam tadi tu. Yang tadi. Ha. Tadi macam ni. Cuba. Sudah. Tekak kau ni. Tekak duit ni. Dah sign. Pen lambat pula buka. Duit ni. Bang, yang saya ni artis saja. Engkau tak faham lagi. Engkau lah artis aku sekarang. Apa? Ini ni. Kau tahu tak ini duit ni? Sign. Bang, takkan main jerit aja senang no jadi artis. Engkau tak faham. Nak jadi ni abang keladak nak tipu saya. Mesti ada kamera ni nak tipu saya. Dosa tak bang? Adakah anda layak menjadi artis? Mesti pandai bermain gitar. Mesti pandai menyanyi. Mesti pandai buat segala-galanya. Kalau tidak, kau tak mungkin dapat menyanyi seperti itu. Karya. Dia suruh Mikael jadi penyanyi ke? Berkarya. Aku dengar nyanyi. Karya? Takkan Mikael ganti Gubernur Aziz tu? Karya. Oh, ibu. Cuci